Mangsa yang terselamat dalam nahas bas yang membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris amat berharap negara tidak melupakan tragedi yang meragut nyawa 15 rakannya. Abdul Wafi Kamarudin, 23 tahun, menyifatkan tragedi 9 Jun lalu sebagai titik tolak penting untuk mengubah cara masyarakat dan pihak berkuasa memandang isu keselamatan jalan raya. Sementara itu, saksi kejadian Nushirwan Syari meluahkan rasa terkilan kerana tidak mampu membantu lebih ramai mangsa susulan kawasan kejadian yang berisiko. Ada masa-masa tu merayu-rayu meminta tolong untuk dikeluarkan dia daripada bas tu. Tapi saya tak mampu untuk masuk dalam bas untuk bawa keluar mangsa tu kerana keadaan tu, kawasan tu terlalu gelap dan berisiko bas tu mungkin terbakar. Sebelum ini pada Mei, negara dikejutkan dengan nahas yang mengorbankan 9 anggota unit simpanan persekutuan apabila lori membawa muatan melebihi had merempuh trak dinaiki mereka di Teluk Intan, Perak. Melihat rentetan tragedi melibatkan kenderaan berat, pengasas My Mobility Vision, Wan Agil Wan Hassan mencadangkan penubuhan Pangkalan Data Pusat bagi menilai kelayakan pemandu termasuk status kesihatan dan rekod jenayah selain menggesa pertuduhan jenayah terhadap syarikat pengangkutan yang cuai. Dan benda ni berbeza kalau tengok inisiatif-inisiatif ini diambil secara sukarela oleh syarikat-syarikat seperti Petronas, Shell, BHP pasal dia tahu kalau dia tak train, dia tak filter, dia tak screen driver yang bawa my product, it's not only keselamatan orang, keselamatan orang-orang di jalan raya, tapi dia nak safeguard dia punya brand. Compound boleh dibayar. Bila kita nak start charge mereka-mereka ini yang menyebabkan kemalangan sehingga ada kematian sebagai satu criminal charge.